Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syazana binti Ramli daripada kursus pendidikan awal kanak-kanak. Saya ingin bentangkan berkaitan pendidikan digital. Pendidikan digital merujuk kepada penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia merangkumi pelbagai alat dan platform seperti komputer, internet, perisian pelajaran, aplikasi mudah alih dan kandungan multimedia yang digunakan untuk menyokong atau menggantikan kaedah pengajaran tradisional. Tujuan pertama ialah pendidikan digital berperanan dalam meningkatkan akses pembelajaran. Pelajar boleh belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Selain itu, ia juga menggalakkan pembelajaran interaktif, video, kuis dan simulasi untuk membantu para pelajar untuk belajar di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Seterusnya, menggalakkan pembelajaran secara kendiri. Pelajar boleh belajar mengikut kadar dan gaya pembelajaran masing-masing. Akhir sekali, kemahiran abad ke-21 untuk mengasah kemahiran teknologi, pemikiran kritikal dan kerjasama digital. Pendidikan digital, peranan pelajar dan ciri-ciri pembelajaran berkesan. Peranan dan tanggungjawab pelajar dalam pendidikan digital. Yang pertama, berdisiplin diri tinggi dalam pengurusan masa dan pembelajaran. Seterusnya, berinisiatif mencari maklumat tambahan dan berinteraksi secara aktif. Yang ketiga, mengamalkan etika digital, menghormati hak cipta dan mengelakkan penyebaran maklumat palsu. Ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital yang berkesan, interaktif dan membolehkan pelajar berkomunikasi dengan guru dan rakan sekelas, fleksibel dan memberi akses kepada bahan pembelajaran pada bila-bila masa. Menyokong pembelajaran disesuaikan dengan keperluan individu pelajar, teknologi yang mudah diakses dan memberi sokongan teknikal yang baik. Seterusnya, pemupukan perkembangan minda dengan teknologi baharu. Menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif, permainan, pendidikan dan VR. Melibatkan diri dalam pembelajaran aktif dan penyelesaian masalah secara kolaboratif. Belajar kemahiran baharu yang relevan dengan industri masa depan. Kepentingan kemahiran pengurusan emosi dan interaksi sosial. Menguasai kemahiran pengurusan emosi untuk mengatasi cabaran teknikal, berkomunikasi secara berkesan melalui platform dalam talian, memupuk semangat kerjasama dan hubungan sosial dalam persekitaran maya. Kesimpulannya, pendidikan digital memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran akademik dan sosial, menggunakan teknologi untuk pembelajaran yang berkesan, mengambil peranan aktif dalam pengurusan pembelajaran. Kesimpulan, pendidikan digital bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih fleksibel dan menarik, tetapi malah mempersiapkan pelajar untuk dunia yang semakin didorong oleh teknologi. Namun, kejayaannya bergantung kepada akses teknologi dan literasi digital dalam kalangan guru serta pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.